Boleh tak tolong ajar dia cara pemasangan hiking stick ni? Cara pasang dengan kita orang punya hiking stick. Okey, jom Wali nak tunjuk untuk cara pemasangan. Okey, siapa yang kat sini yang tak tahu cara nak pasang untuk kita orang punya foldable hiking stick. Okey, kalau korang beli, korang akan dapat satu kecil macam ni. Okey, so korang buka aja. So bila korang dah buka, dia akan terjadi kepada 3 bahagian macam ni kan. So korang masukkan dahulu di bahagian bawah tau. So bila korang dah masuk di bahagian bawah, kalau korang kata kenapa tak boleh pasang, okey, jangan risau. Dekat sini dia ada tulis down strike dekat sini. So korang tarik sahaja. Korang tarik sahaja sehingga terkelak batik hidden. So bila dah terkelak macam ni, korang adjust sahaja dengan kita orang punya hiking stick. Sebab hiking stick ni dia boleh panjang sehingga 110 cm. So dah siap cara pemasangan untuk kita orang punya hiking stick tau. So siapa yang tak tahu lagi cara nak pasang, korang boleh tengok video ni sampai habis tau. So siapa yang berminat juga untuk kita orang punya hiking stick, boleh dapatkan sekali dekat beg kuning. Dan jangan lupa hampa boleh tekan button follow. Bye.